Kawan-kawan, hari ni Aina nak ajak kawan-kawan kenal dua huruf yang bunyi dia unik sangat. Jom. Cikgu kata huruf ni bukan A biasa. Kena ada bunyi. Sikit kat dalam tekak. Salah. Macam bunyi bersen je. Cikgu kata tekan kat sini. Ain. Ain. Sebut sama-sama. Ain. Bagus kawan-kawan semua dapat sebut Ain. Okey, kawan dia pula. Bentuk sama tapi ada titik satu kat atas. Nama dia Green. Bunyi dia macam kita tengah kumur air lepas gosok gigi. Green. Kalau Ain, dia pedas kat tekak. Kalau Green, dia macam ada air. Senang je. Senang kan? Nanti kita belajar huruf lain pula ya. Bye-bye kawan-kawan. Assalamualaikum.